Okey geng, so hari ni saya nak claim lagi duit daripada app ni lah. Alright, so hari ni kita tunjuk dulu. Ni bukti pembayaran yang lepas dah masuk. Sekarang ni kita nak keluarkan lagi RM2 lagi. Okey, RM2 ni untuk setiap kali pengeluaran. Maksudnya kalau saya keluarkan duit tu RM2 hari ni, esok tak keluar lagi. Dia sehingga duit tu dah masuk payment dekat dalam Touch and Go, baru dia keluar lagi RM2. Okey, faham tak? Macam kat sini kan, nampak tak? Daily limited satu kali. So maksudnya dekat sini, kalau kau keluarkan hari ni, kau nak keluarkan esok tak boleh, lusa pun tak boleh. Dia sehinggalah duit yang korang keluarkan ni masuk ke dalam Touch and Go korang, baru korang boleh claim lagi sekali yang RM2 tu. Gitu. Okey. So hari ni kita nak tukarkan lah, sebab coin saya ada 281.24. So saya nak tukar RM2 35 sen. Okey, kita exchange dulu Okey. Sekarang ni kita dah ada RM3. So saya nak keluarkan RM2 sebab dia minimum dia RM2. So kita keluarkan dulu. Alright. So yang ni kita dah keluarkan lah. Okey, dah keluarkan RM2. So kita nak tahu duit tu masuk ataupun tidak, korang kena pergi dekat my ni M. M tu sebab aku letak nama Matrix, so dia keluar dekat situ M lah. Alright, dekat sini dia akan processing tu. Okey, so dia akan masuk macam tu lah. Nampak tak? Okey, RM2 so ke dalam Touch and Go aku. So baru 21 saat yang lepas lah aku baru keluar. Ni baru dalam processing masih lagi dalam proses. So kita kena tunggu lebih kurang dalam 3 hari baru duit tu masuk dalam kita punya Touch and Go. Alright. Sekarang ni itu cara pengeluaran. Macam mana nak dapatkan coin tu? Korang boleh claim dekat sini. Okey, claim dekat sini boleh, ataupun korang main je game puzzle fun ni. Okey, dia ni daily task dia lah, daily task. Okey, daily task. Sekarang ni saya tunjuk cara pemain dia macam mana. Okey, so korang kena tengok setiap iklan yang ada guys. Okey, setiap iklan yang ada korang kena tengok. Kalau korang tak tengok iklan, so korang tak akan dapat penambahan duit lah. Macam contoh sekarang ni, kalau korang tengok saya punya atas tu ada 152.54 152.54. So korang boleh tengok sendiri berapa penambahan dia guys. Okey, sekarang ni kita cari 3 barang yang sama. Okey. Alright. Kita main sampai jumpa iklan. Okey, main sampai jumpa iklan. Okey, ni iklan dia korang tengok duit dekat atas tu 54 okey, 54. Korang tengok angka kat belakang sudah 54. Okey, korang claim. Okey, yang ni saya pause dulu sebab takut kena copyright. Okey, sekarang dia nadi penambahan lah, daripada 54 dah jadi 27. Nampak ada penambahan dekat atas tu kan. So begitulah untuk korang dapatkan coin. Okey, untuk dapatkan coin dekat atas tu. So lagi lama korang main game ni, so lagi cepatlah korang dapat coin dekat atas tu. Okey, bila korang dah susun 300 puzzle, ni puzzle lah. Okey, so kalau korang dah susun 300 puzzle, nanti korang boleh claim dekat bahagian ni. Okey, contoh dekat sini nanti korang boleh claim lah, hapuskan 300 blok tu. Okey, nanti korang boleh claim dekat situ. Alright, lagi satu dia ada yang kalau korang paling senang untuk dah buat tu, korang boleh tengok ni ada beg tanda seru. Tapi dia tak selagi ada tanda seru korang boleh tengok lah. Cara dia tekan start. Okey, dekat sini. Tapi yang ni kau kena main juga sebenarnya. Kau kena tekan. Okey, macam tu lah. So dia ada sound sebenarnya ni, tapi aku senyapkan dia. Alright, so kau kena tekan lah. Duit dekat dalam ni korang jangan claim jangan tekan apa-apa withdraw. Sebab yang ni tipu je. Yang ni bukan betul. Okey, so korang kena hati-hati lah. Sambil-sambil korang nak tengok tu boleh, tapi
Yang dekat sini macam contoh 467 apa ni, jangan. Yang tu hanyalah iklan semata-mata. Okey. So korang kena penuhkan benda ni. Okey, penuhkan benda ni dulu. Lepas tu baru boleh. Penuhkan dia tu macam mana? Kau kena tekan benda ni lah. Tengok daripada 46. Okey, lepas tu kita tunggu kejap 46. Okey, pangkah lagi pak. Okey. Sekarang dah jadi berapa? Nampak 60. So kita pangkah, kita start lagi. Okey. So sekarang dah jadi 71, nampak. So korang kena buat macam ni. Nanti korang dapat duit. Yang ni penambahan dia RM5 kalau tak salah saya. Tak apa, kita tengok, saksikan sama-sama guys. Okey, kita saksikan sama-sama berapa penambahan dia. Alright. 95 dah. Alright, kita tunggu sikit lagi. And pangkah give up. Okey, 5 koin 5 koin. So lagi cepat lah kalau kau tengok dekat sini, lagi cepat sebenarnya untuk dapatkan koin-koin tersebut tu. Okey, 5 koin. So dia tambah 5 koin, 5 koin, 5 koin. Tapi kau kena buat benda ni agak leceh lah. Kalau kau main game tu, kita just santai sebenarnya. Okey. Yang ni korang kena betul-betul main lah. Bukan betul-betul main juga, aku touch-touch je sebenarnya. Cuma kena tunggu ada keluar pangkah macam ni, pangkah. Okey. Gitu je, simple je, benda simple je. Cuma kau kena buat. Kena buat. Kalau kau tak buat, kau tak akan dapat koin tu. Gitu. Okey. Alright. So kita tekan pangkah and lempar. Nampak 45 dah. Ni kau tekan back je dekat atas tu, nanti dia akan keluar sendiri berapa dah dia punya siap. Okey. Sentiasa check lah. Kalau tak, rugi lah. Bila kau main, benda tu dah limit dah capai. Dah dapat apa? Dah dapat dia punya penuh 100% kan. Tapi kau stay main lagi, agak rugi lah. So korang kena sentiasa check. Dah 78. Nampak? Tekan je. Kalau macam ni kalau macam ni lagi senang bila dia keluar kotak macam ni. Sebab setiap kali kau tekan kotak tu, penambahan masa dekat atas berjalan tau. Okey. Nampak dah 90 lah. Yang ni lagi senang lah. Kau tekan je. 91. So macam tu lah untuk game-game ni main. Kalau korang rasa berminat dengan game-game macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di lain-lain episod.